antara isu di Malaysia adalah pengurusan harta. Kalau ikut bacaan saya, nilainya lebih 90 bilion harta rakyat Malaysia yang tak dapat diuruskan. Lebih 700,000 fail, 70,000 fail yang masih belum diselesaikan lagi. Ni satu benda angka yang saya rasa agak besar lah. Yang katanya, dan yang lebih sedih lagi melibatkan orang Islam. Okey, mungkin Tuan boleh beritahu kat sini, apakah faktor yang menyebabkan angka tu begitu besar? 90 bilion, satu jumlah yang bukan kecil-kecil. Itu bajet negara pun tak sampai banyak tu kan. Mungkin apakah faktor yang menyebabkan isu ni boleh berlaku dan menjadi satu masalah ekonomi negara kita jugalah. Dia akan memberi kesan yang negatif kepada ekonomi keluarga itu sendiri, daripada waris-waris, dan juga ekonomi negara sendiri dari segi cukai. Jadi mana harta yang berkenaan tidak dapat dimanfaatkan. Contoh, sebagai sebuah rumah yang ditinggalkan selama 20 tahun. Jadi waris-waris tidak dapat menikmati hasil daripada rumah itu atau mungkin dalam bentuk sewa. Kan dalam masa yang sama, kerajaan tidak dapat mengutip cukai pintu, cukai tanah ke atas rumah berkenaan. Kan jika rumah itu dijual, rumah itu disewa, jadi hasilnya dapat digunakan untuk anak-anak tadi kan. Tetapi inilah masalahnya kalau kita tak buat sesuatu kan. Jadi antara faktornya adalah dari segi pengetahuan, kan? Kurangnya pengetahuan. Yang keduanya kurangnya kesedaran. Kesedaran berkenaan betapa pentingnya berkenaan dengan penyelesaian harta pusaka. Yang ketiganya tak ada rasa ingin untuk membaiki ke masalah berkenaan. Kan? Sebab apa yang maksud saya, jika kita ada perancangan harta yang betul. Jadi kita boleh mengurangkan kes-kes begini. Itu yang saya rasa yang antara sebab-sebab dia lah.